Air laju sahabat. Apa ni? Kuat sahabat. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa tekan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat, sifu-sifu masa-masa? Alhamdulillah bertemu kembali diorang panti dengan sahabat-sahabat di atas air. Alhamdulillah, syukur saya kepada Ilahi kerana hari ni ada sikit kekuatan lah untuk turun. Sekian lama 3 bulan tak turun. Ini saya turun di rakit Kampung Tebio sahabat. Lewat dah ni 9.30. Cuci-cuci bot apa semua. Bot lama tinggal, kuat karatnya, takal dah tak boleh guna dah. Mana kena ganti yang baru. Sebab apa, dulu Kampung Panti air tawar, sini lah Kampung Tebio air masin, kededang air masin. Jadi banyak yang karat sahabat. Ini air macam nak mula surut. Saya tak tahu nak baca air ni sekarang ni, tak tahu. Tapi air ke arah kecil sahabat. Diinfokan air ke arah kecil. Apa pun kita cuba lah sahabat. Benda lama tinggal. Okey, kita jumpa di spot sahabat. Bang, ada. Alhamdulillah. Ada. Baru nak turun. Dah lesen dah.
Joran tinggal sahabat. Mana ada joran? Patah balik. La ilaha illallah. Joran bawa kolong kat laki tak ambil. Nanya. Inilah padahnya lama tak mancing sahabat Padah. Mana ada joran? Patah balik. Joran tinggal. Apa jadi tuan-tuan? Semua okey ke? Gigit tikus ke tak ada? Alhamdulillah. Naik Joran tinggal pula. Allah Akbar. Kalau tengok air ni keruh sahabat, jauh ke bawah ni. Lagi tu tak tahu udang duduk mana sekarang ni. Asal bot ada yang ke atas ni, risau. Ada bot daripada bawah naik ke atas dah risau lah. Takkan bawah tak ada barang lah. Bang, ada makan? Ha? Joran tinggal. Joran tu duduk bawah apa pangkin kat rakit tu. Dah separuh. Aduh, bener 3 bulan tak mancing. Ni baru nak turun. Lupa barang. Ada makan situ? Baru sampai. Tadi dapat lekong atas. Air keruh sampai ke mana Air lembut tu kan ada. Ni kejap lagi surut dah ni. Nak jam 2 ni. Try bawah sikit tengok. Try sini lah sahabat. Air keruh. Kita cari tempat yang tak dalam lah. Try lah. Teori ada, hasil kita tak tahu sahabat. Kita kasih support. Kita tengok macam mana sahabat. Kamu tak mancing ni. Okey. Kita kasih on sahabat. Air dah surut. Jangan joran pun jam sahabat sudah. Mesin reel jam kan. Lah benda. Bismillah. Oh, mata pun karat sahabat mata karat. Pakai je lah. Rezeki ada sahabat. Mata karat. Aduh, karat. Tumpul sahabat, kita tukar lah. Stok pun tak banyak sahabat. Oh, kili pun dah karat. Tak tukar. Jangan patah dalam air macam sebelum ni sudah sahabat. Malah nak ganti umpan udang sahabat. Umpan kasar tak ada sahabat, umpan halus lah.
Air pun macam dah laju ni. Lambat turun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahullazi sakhara. Bismillahirrahmanirrahim. Cubalah. Oh, jam sahabat. Ni jam. Sila. Bismillah. Jangan gabut. Ni lesen lah ni. Air laju sahabat. Alhamdulillah, lesen telur pula. Alhamdulillah. 3 bulan tak boleh sahabat. Ada batuk lagi. Kena cubit lah. Lama dah kena cubit. 3 bulan sahabat. Kasih cium. Apa ni? Buat sahabat. Dia emang sahabat. Dia emang sahabat. Allahu Akbar. Kuat. Dia emang sahabat. Aduh, pelayar kat sana pula. Long nose ni pelayar boleh ni. Kasar sahabat. 1 kilo lah. Padu. Okey sahabat. Tadi pukul 11.40 naik darat. Rehat dulu lah, matahari panas. Air pun laju. Ni balik rumah dulu sahabat. Rehat, makan tengah hari. Sekarang pukul 12.40. Santai sahabat. Sambung lah. Dapatlah udang seko tadi. Gemang seko. Allahu Akbar, panas. Air dah pasang. Masih sambung. Okey sahabat, sampai spot yang pertama sahabat. Pukul 3
petang sahabat baru atas air. Kita cuba sahabat air bergerak pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makan cek sahabat Alhamdulillah. Lambat makan dia. Alhamdulillah. Padu sahabat. Nampak tak? Kasar sahabat. Sahabat. Kuning, capit kuning sahabat. Lama tak dapat macam ni sahabat. Lama tak dapat macam ni sahabat. Alhamdulillah. Okey. Besar sikit. Pukul 6 sahabat. Rasanya ni lah setakat ni lah sahabat dah pukul 6 ingat nak berhenti lah. Air pun dah tak gerak ni Dah tak ada makan daripada berapa spot Rasa 4 spot. 4 spot tak ada udang makan sahabat. Pindah naik ke atas. Tak ada nyentuh, tak jumpa udang. Jadi ingat pukul 6 stop lah sahabat memang air sini keruh sikit lah. Makin ke atas keruh sikit lah. InsyaAllah sahabat, kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain masa. Semoga ada peluang dan kesempatan untuk turun lagi sahabat Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin. Saya daripada Syam Jorang Panti ingin mohon ampun dan maaf di atas segala kesilapan, tutur kata, tingkah laku dan segalanya sahabat. Lama tak bersua. InsyaAllah semoga lepas ni ada peluang lagi lah. Bukan apa sahabat, sibuk latih sukan latih sukan softball. Ada bawa tim sikit lah. Okey, itu sahaja sahabat. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.